Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku berada di sempadan antara Putrajaya dengan Cyberjaya. Ada kolam tadahan air sikit lah guys. Ada anak sungai macam tu. Okay, korang. So aku minta maaf kerana dah lama dah aku tak post video. Kerana aku beranggapan bahawasanya aku kena post video ikan yang power-power je untuk dapatkan engagement kan. Jadi sepanjang tahun tu nak dapatkan ikan power-power tu memang tak ada lah cerita dia kan. Pergi trip kadang-kadang kumpau dan sebagainya kan. Jadi aku pun kembalilah berada first game permainan aku main haruan, cari anak toman, cari haruan ikan kecil-kecil lah guys. Sebab ikan tu je lah yang InsyaAllah lah mudah lah dapat kan, nak bandingkan ikan dengan ikan besar-besar tu. So macam tu lah cerita dia. So hari ni aku nak try kat kawasan ni. Dah lama dah aku tak turun kawasan ni guys. Lebih kurang dalam lama, dekat setahun lah tempat ni. So nak tengok lah sama ada lagi masih ada barang ke tak ada. Jom stay tune dengan aku sampai ke akhir rancangan. Ada makan guys. Yes, try. Alah, comelnya lah. Saya yang pertama guys. Anak haruan. Alah, comelnya. Lepaskan balik. Thank you for the bites. Ada. Rekod aku pernah dapat kat sini guys. 2 kilo haruan 2 kilo. Kau jangan main-main guys. Memang payah sangat nak dapat. Aduh. Dia dah makan dah guys. Dia bila pakai soft rock ni, bagi dia masa 2 minit. 2 minit gila lama. Bagi masa dia dalam 2 saat macam tu, baru kita sentap. Kalau ikan kecil sangat, tak dekat lah. Lagi biarkan 2 saat dan kita tarik rembat. Yes, itu dia strike yang kedua guys. Haruan yang kedua. Alhamdulillah menggunakan soft rock ESP.
haruan yang kedua. Okay deh. Alhamdulillah. Thanks for the bites. Uish. Ada guys, ada barang. Aduh. Tengok guys, kalau tak tengok belakang apa jadi? Bihun sup. 2,000 years later. Kita pindah pot guys. Kita pergi ke, ni dia punya parit dia. Parit ni kebanyakannya ikan haruan yang kecil-kecil lah. Kalau kita masuk kat sana, sana tu kawasan dia dah macam kolam tadahan air kan. Kawasan tu kawasan dia besar sikit. Dan kawasan sana tu ada toman guys. Sana tu ada toman. Kat sini haruan je. Dan haruan yang besar-besar memang lepak kat sana lah. Aku hari tu dapat 2 kilo haruan kat situ. Allahu Akbar. Nampak dia follow guys. Tu, 2, 3. Tak lekat guys. Berapa kosong aku kena ni. Cik. Boleh lah. Cik lah. Nak? Kecil kan? Ha, agak kecil. Faham? Okay, sekarang aku dah tukar gewang besar sikit. Manangkan aku pakai gewang Drift VTEC apa benda tah nama dia, aku dah lupa. Tapi Pak Rob memang padu lah kalau Pak Rob guna. Kalau Pak Padil guna, tak tahulah apa cerita dia. Kita cuba guys. Hopefully ada strike, InsyaAllah. Inilah masalahnya, gewang berat sikit, kau kenalah setting balik. Lupa dah guys. Toman guys. Toman guys, kat situ ada toman. Kau nampak tak?
Taufik, aku dapat toman Taufik. Tempat kita mancing Taufik. Aku dapat toman. Alhamdulillah. Aku nak mancing haruan guys. Dapat toman pula. Kawan aku dia tak makan toman ni. So nak tak nak kita lepas balik lah guys. Sepatutnya toman ni dengan haruan bagus lagi toman. Kalau untuk orang beranak lah kan. Sebab lendir dia lagi banyak. Tapi diorang ni manalah biasa makan besar-besar ni. So kita lepaskan balik lah guys. Tempat-tempat yang bergelombang tu dia ada sebenarnya. Dia main bawah. Kau nampak tu guys? Kau nampak tu? Teman. Ada makan. Allahu Akbar. Putus guys. Allahu Akbar, kesiannya. Tengok tu guys. Gila kau, besar. Situ lagi sekali. Allahu Akbar. Yang tu haruan. Strike guys. Akhirnya. Akhirnya guys. Alhamdulillah saiz boleh tahan. Okay guys, tempat ni memang banyak insyaAllah. Tetapi haruan dia tak ada saiz lah. Tapi kadang-kadang ada juga saiz. Tak semestinya tak ada saiz. Ada. Cuma kena dah guys. Kena dah. Dah cakap. Dia tak ada saiz haruan dia. Tapi dia ada barang lah. Maafkan saya. Nak cari yang besar sikit. So insyaAllah dia boleh hidup lagi. Tak ada cedera sangat. So kita lepaskan.